Guys, sebiji Grand Levina. Yang ini siapa nak dapat info, stay dalam video. Saya cerita sikit pasal Grand Levina dalam video ni. Apa yang menarik kat Grand Levina dan apa yang kurang menarik dekat Grand Levina. So, mari. Yang ada dekat saya punya ready stock tahun 2017 1.6 Impulse Pack. Dah siap sekali dengan full body kit. Sport rim pun cantik. Aftermarket punya, owner lama dah siap tukar. Tayar bunga pun tebal. Okay. Yang ini kereta tune cantik, bebas daripada major accident, bebas daripada banjir. Yang menariknya Grand Levina ni dekat bahagian seat bahagian 2 dengan 3 dia. First row dengan third row dia agak lebar, agak panjang. So memang selesa kalau nak bawa jenis keluarga yang ramai berjalan long distance punya. Even dekat bahagian passenger punya bahagian depan ni pun sangat-sangat selesa. Memang sesuai untuk pakai daily ataupun long distance punya penggunaan sebenarnya. Okey, kalau juga tengok juga bahagian door trim dia semua masih kemas. Dia punya dashboard semua masih cantik lagi guys. Okey, untuk kereta ni mileage baru 83,000 sahaja. Ada mati steering control, radio semua pakai touchscreen. Dia ada reverse camera sekali guys. Okey. Yang kurang sikit dekat kereta ni dekat bahagian ni, aircon dia. Untuk second row dia bagi aircon dekat bahagian bawah je. So memang tegak-tegak orang yang second tu yang dapat. Okey, lagi-lagi yang duduk tengah saja. Kalau yang duduk belakang ni kena mengharapkan aircon daripada bahagian depan lah. Tapi aircon bahagian depan pun rasa juga sampai ke belakang, tapi kena buka kuat sikit lah. Okey, untuk bahagian tayar spare dia ada simpan dekat bahagian belah bawah ni. So kalau korang godek-godek kau akan jumpa tayar dekat bahagian bawah ni. Okey, sebab kebanyakan kereta MPV dia bagi tayar belakang ni semua dia letak kat bahagian bawah. Tapi untuk Grand Levina dia masih bagi kat bahagian dalam dan ada ruangan boot yang tak berapa besar tapi sesuai untuk keluarga pakai. Untuk enjin menggunakan enjin 1.6 liter kalau yang model ni lah, tapi dia ada keluar 1.8 juga. Yang tu maintenance ada tinggi sikit dengan minyak ada kuat sikit, tapi sedap pakai long distance. Cuma 1.6 ni sesuai untuk guna daily punya. So memang ramai yang menggunakan 1.6 punya enjin. Kalau boleh tengok dekat sini boleh nampak marking kilang dia semua masih ada lagi. Warranty kita akan bagi sehingga 3 tahun untuk kereta ni. Okey, so dia cover bahagian enjin, gearbox, ECU, ECM dengan aircon sekali. Okey, so kalau tengok tak ada kesan accident langsung. Tip top kereta ni guys. Bulanan lebih kurang 640, 6 tahun sahaja loan dengan bank. So siapa yang nak dapatkan lebih info, nak beli secara tunai, hello saya, masuk ke profile, tekan link dekat situ. Okay, so assalamualaikum guys.